Islam ni power betul lah. Pasal tidur pun dia ajar. Mana ada dalam agama lain ajar pasal tidur ni? Jom kita kenali 3 jenis tidur yang diajarkan dalam Islam yang akan menjadikan kita manusia yang cergas dan sehat serta efektif. Yang pertama adalah hailulah. Hailulah adalah tidur selepas daripada waktu subuh. Begitu juga dengan orang yang tak bangun solat subuh, dia juga dikira sebagai hailulah. Orang yang tidur selepas daripada waktu subuh ini akan menyebabkan rezekinya terhijab dan dia tidak ada keberkatan dalam rezeki. Sebab tu kita jangan tidur selepas daripada subuh. Yang kedua adalah qailulah. Qailulah adalah tidur sekejap sebelum daripada waktu zuhur ataupun selepas daripada waktu zuhur, kurang lebih dalam setengah jam macam tu. Tidur ini akan memberikan tenaga kepada kita, khasnya untuk kita bangun di malam hari berqiyamul lail. Yang ketiga adalah ailulah, iaitu tidur selepas daripada waktu asar. Yang ni bahaya kerana ianya boleh mengundang penyakit pada badan dan juga jiwa kita. Dan yang paling dahsyat sekali, dia boleh menjejaskan otak kita. Kita akan jadi lemah, tak bersemangat dan malas. Itulah 3 jenis tidur yang ada dalam Islam. Jika anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk share, sebarkan kepada lebih ramai orang supaya mereka tahu Islam adalah agama yang sangat menitik beratkan kesihatan mental dan juga fizikal kita. Jangan lupa untuk follow Ustaz Kembar.